Vegetarian, you see here, is so many white color. Is so many white. No, the base is white. Jadi bila kita buat barang-barang, the most important color contrast kena ada. Color contrast, harmoni kena ada. Color contrast. So, ini vegetarian. Ini kita boleh katakan, let's say, chicken vegetable terrine serve with Muslim sauce, serve with spicy lemongrass sauce. Okay, chicken terrine. See, chicken vegetable terrine very simple juga. Ini saya buat bentuk round saja. Nanti saya akan buat bentuk more. Because kita punya kelas not more than 1 hour. Because why? JNS ada kerja. Nanti ada orang nak balik jumpa suami, tak sempat, nak telefon tadi. Kan? Problem. Okay. Okay, now. Kau diam. Kau diam. Okay, tengok saya cuma letak macam ni. Saya cuma letak macam ni. Apa-apa, tapi sayur kalau boleh sayur yang tahan yang lawa, yang bila kita blend nampak cantik. You see like brokoli dia ada 2 tone. Tengok ni. Tone. Asparagus cantik. Asparagus benda-benda yang you letak dia menangkap. Bawah dia sebelum letak ayam letak bayam boleh tak? Boleh, tapi bayam tu kena blend sekejap je. Apa-apa sayur yang ada dalam ni mesti celur. Kalau tak celur dia tak melekat masa kita masak nanti. Okay. Dan carrot pakai macam ni senang. Dia cantik, dia serata je. Just put carrot here. I buat simple punya. Kalau you nak cantik kat sini, you boleh pakai kidney bean. Nah, kidney bean cantik kan kidney bean. Kidney bean kita potong dia color, right? Then nak senang lagi, kalau more professional, you pakai plastic bag ataupun plastic bag. You potong bawah, you pipe. Tapi ni tak payahlah. Ini kita orang kata basic saya ajar, basic simple. Then mana tadi balance tadi? Ni, okay. So jawapannya kita akan tengok besok. Kita bagi apa ni GS bake in the oven, in combi oven. Kalau nak makan telur puyuh pun boleh juga. Telur puyuh. And atas with mushroom here. Apa yang tu nanti orang buat. Nanti kita akan buat grand. Waktu Christmas dengan New Year Eve kita akan buat grand. Kita buat dengan espik, dengan chafroy, kita buat grand ni. Untuk New Year Eve dengan, biasanya benda ni saya akan buat gila-gila bila masuk New Year Eve dengan Christmas Eve. Kita buat chafroy, kita buat gila-gila. Bukan apa ini, actually nothing, cuma nak kekalkan. Sebab zaman sekarang ni benda-benda ni orang tak ajar dah. Benda-benda klasik orang tak ajar dah. Tapi benda-benda ni masa saya kerja tahun 85 di Hilton KL, hari-hari kena buat. Kalau ikut Torre Penang saya kerja dulu, menu saya ada terrine, hari-hari saya kena buat busuk-busuk 20 kilo. Stok untuk 2 minggu. Hari-hari nak kena buat. Tapi sekarang sebab tu benda dah hampir pupus dan saya terpaksa share balik. Sebab benda sekarang ni banyak produk-produk ready made. Boleh kita pakai ready made, tapi the problem nanti bila plan B tak ada, kita tak nak buat. Ready made a bit expensive, but this is kemahiran. That's why I need to share with people. Benda-benda ni adalah benda-benda yang lama. Dan tak ada, kita nak bazir, tambah sikit. Okay. Then I just roll. Roll, tengok ni, tarik ni. Ini untuk main course dia besar sikit. Ini untuk main course. Tadi untuk appetizer, ini untuk main course. Biasanya kita serve dalam 180 gram, roughly around 3 pieces on the plate. And can be served hot. It can be served hot. Okay. Okay. This is for appetizer. For buffet platter, it's small. Buffet platter normally dia punya portion lebih kurang 80 gram, 60 gram. Okay. When you go for competition, dia punya rule and regulation for 8 portion. Maksudnya for 8 portion, benda ni kena ada 8 keping, garniture kena 8 keping. Semua 8 keping, and side plate pun 8 keping. Tapi kalau kata you buat
2 pieces each. 2 pieces each, that means each item mesti ada 16 kali 2. 16 lah, 88 kali 2, 16. Betul 16 kan? 16. Okay. Now I nak bagi some tip juga. Okay. Bila you bubuk air ni, ini yang atas. Jadi letak macam ni. Right? Okay. Yang ni roughly around half an hour. Yang ni 25 minit. Yang ni 45 minit. But size dia besar. Alright? Dan you letak je. Then you pour some. Air. Okay. Okay. Jangan salah sangka this terrine can be steamed. Tapi the reason kalau you steam, permukaan cover steam kena tutup dengan muslin cloth. Tak nak bagi air dia drop. Satu, you boleh steam. Either you boleh poach. Poach dia, temperature dia, kalau kecil lebih kurang dalam 100 Celsius. Kalau besar macam ni, lebih kurang 80 Celsius, makan masa lama. Tapi kalau poach dia, kalau best, you cucuk sikit dalam ni, you buat chicken stock. Basic bouillon, pork bouillon. Ataupun kalau galantin, dia pakai stock. Basic galantin, dia macam ni juga. Kita wrap dengan, bungkus dia dengan isi ayam ataupun kulit ayam seko, kita boneless kan ni, kita wrap. Lepas kita wrap, kita bungkus dia dengan muslin cloth kain. Lepas tu kita poach dalam chicken stock. Dalam ni ada merpuah, ada bahan-bahan perasa khas per your recipe. You put here for maybe 1 hour. Biar dia sampai dia masak bau, dia dapat. Itu panggil galantin. Alright? So faham Okey. Kalau faham, sampai di sinilah kelas untuk hari ni. Semua dah gembira nak balik berpeluh. Peluh tu sihat. Okey. Dan dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, hari ini saya ijazahkan resipi saya ni. Dan saya berharap resipi saya ni guna sebanyak mana yang baik. Dan kalau boleh ilmu jangan kedekut, ajarlah orang-orang yang lain. Sebab saya dah kata, makanan yang bersih dengan doa, makanan yang masak dengan hati ikhlas akan melahirkan insan mulia. Dan balasan Allah bagi kita, keluarga kita sihat, kita kerja pun tak stres. Okey? Dan terima kasih. Seperti biasa, La Bamba Chicago, Milano.